Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak bahawa dalam surah Al-Kahfi ini ada 4 kisah yang sangat penting yang boleh dijadikan sebagai iktibar utama dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam surah Al-Kahfi terdapat 4 kisah utama yang penuh dengan pengajaran dan hikmah untuk kehidupan. Berikut adalah ringkasan keempat-empat kisah tersebut. 1. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda gua. Ayat 9 hingga 26. Sekumpulan pemuda beriman melarikan diri ke dalam gua untuk menjaga akidah mereka daripada pemerintahan zalim. Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Kisah ini mengajar tentang keteguhan iman, pengorbanan dan kepercayaan kepada perlindungan Allah. 2. Kisah pemilik 2 kebun. Ayat 32 hingga 44. Seorang lelaki diberi 2 kebun yang subur lalu menjadi angkuh dan kufur nikmat. Dia meremehkan kawannya yang miskin tetapi beriman. Akhirnya, kebunnya musnah sebagai pengajaran bahawa harta bukan jaminan kejayaan dan syukur itu lebih utama. 3. Kisah Nabi Musa dan Khidir. Ayat 60 hingga 82, Nabi Musa AS belajar daripada Khidir, seorang hamba Allah yang memiliki ilmu laduni. 3 peristiwa pelik berlaku: membocorkan kapal, membunuh seorang anak dan membaiki dinding. Semuanya mengandungi hikmah tersembunyi. Kisah ini mengajar tentang kepentingan sabar dan tawaduk dalam menuntut ilmu dan bahawa hikmah Allah kadang tidak difahami pada awalnya. 4. Kisah Zulkarnain. Ayat 83 hingga 98. Zulkarnain, seorang raja yang adil dan kuat, mengembara ke timur dan barat. Dia membantu satu kaum membina tembok menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Kisah ini menunjukkan tanggungjawab pemimpin, keadilan dan kuasa sebenar datang dari Allah, bukan semata-mata kekuatan fizikal. Keempat-empat kisah ini mewakili ujian utama dalam kehidupan. 1. Ujian iman, pemuda gua. 2. Ujian harta, pemilik 2 kebun. 3. Ujian ilmu, Musa dan Khidir. 4. Ujian kuasa, Zulkarnain. Jom terus rapat dengan Al-Quran, cahaya hidup kita selamanya. Ingat, Al-Quran bukan untuk disimpan, ya, tapi untuk diamalkan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan ahli Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.